ketuk pintu. Benda tu ketuk pintu? Bukan benda tu ketuk. Oh, okay. Ada dengar bunyi ketuk pintu dekat tingkap tu lah. Okay. Bang. Jaga lah. Okay. Lah banyak assistant director tu. Okay. Lepas tu assistant tu tanya dia, abang mana? Saya cari abang ni, kawan aku sebelah ni. Kau ingat rokok, okay. Sebelah saya. Sampai aku baru terlelap sekejap je. Okay. Okay, cepat. Dia kata, pasal, ya, sekejap. Macam mana sekejap? Tiba-tiba kena ketuk. Okay. Dia cakap, okay, abang, saya cari kita pergi. Dia pergi je. Dia dah, assistant director dah pergi kan. Tengok macam ada orang kat belakang kereta dia. Dalam kereta ke belakang luar? Belakang kereta tu. Okay. Belakang kereta dia tak TS dia kat belakang kan. Okay. Tak TS tu. Dia pusing-pusing belakang. Shooting tu, kat ujung tu dia nampak ada pondok kan. Okay. Ada pondok. Ada macam lampu putih lah, apa macam. Okay. Dia orang nampak, dia orang cerita. Okay. Aku tak nampak. Aku nampak, okay. Aku tengok je wah tu. Tak ada apa-apa nampak. Biasa nampak pondok je lah kan? Pondok nampak pokok-pokok. Itu kan, nampak itu lah. Tapi lepas rap tu kan. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya, Aki Arifin, sebagai host anda di sesi podcast santai. Okay, so hari ini kita nak borak pasal apa? Okay, kita sedia maklum, kita pun sekarang nak dekat dengan bulan puasa dan bulan raya. Oh, terlupa. Raya bulan puasa kita pun nanti akan berdekatan dengan tahun baru Cina. So, kita ada banyak perayaan dalam masa dekat. Tapi pada petang ni, kita nak buat sesi santai. Okay, berborak ataupun topik kita hari ini adalah berkaitan dengan cerita hantu seram di bulan puasa. So hari ini saya menjemput Abang Modal sebagai tetamu untuk menceritakan serba sedikit topik yang kita bakal kupas pada petang ni. Tapi sebelum tu, korang baru tahu kenal nama beliau adalah Abang Modal saja tu. So, mari kita kenal sedikit berlanjut sejarah pasal diri Abang Modal. So Modal saya sila. Ya. Nama saya Agak. Nama apa? bukan nama sebenar lah. Nama sebenar kan? Okey. Samaran je. Oh. So kalau bukan nama sebenar, apa tak ada modal? Makan modal lah. Makan modal. Okey, terus ya. Apa ni? Sen abang, apa cerita abang sekarang tengah buat apa? Saya hidup lah. Kita hidup. Sebelum kita masuk topik kita yang sensasi kan ni. Tak apa lah. Dua lah. Bodoh ke? Tak ada sampai nak cakap. Dia tanya juga kan, nanti nampak mata. Saya jenis tak nampak. Macam dia ramai kan. Semua nampak, tapi saya tak nampak. Dia tutup. Dia tu kan? Sebab apa? Sebab spek abang ke apa? Spek screening tak power. Tak tahu. Dalam tu semua cerita tak nampak ni. Dia orang yang nampak, aku tak nampak. Okey. So mata hijab tutup pun macam mana? Okey. Orang ni tu lah. Macam tu mungkin sebab bulan puasa kot. Bulan puasa abang. Tak, bukan bulan puasa. Bulan tak puasa. Bulan tak puasa Bulan tak puasa. Okey. Takkan bulan puasa aku nampak kot. Mungkin lah. Bulan puasa tak rasa seram lah macam bulan biasa. Kalau bulan puasa memang tak rasa seram. Sebab setan tak ada Setan betul saya tahu. Yang ada setan dalam badan kita ada. Okey, so saya setuju apa yang abang cakap. Syaitan pada bulan puasa memang kena ikat, kena rantai kan. Seperti mana kita dengar apa ustaz-ustaz ceramah kan. Betul, saya setuju. Tapi yang pelik kan, ada juga di bulan puasa, ada juga kes kena rasuk, ada juga kes kena kacau, kena sampuk kan. So, macam mana abang rasa? Setan ada juga bulan puasa lah. Okey, kalau abang rasa syaitan ada bulan puasa, dia bercanggah lah bang hadis yang kita rasa dah diketahui umum. So bagi saya bang, ni saya cerita sikit lah. Jadi saya jadi yes lah. Okay. So kalau ikut syaitan, ya saya yakin memang dah pasti memang hadis tu mengatakan syaitan dirantai. Tapi yang saya faham bila berlaku dalam puasa ni kan, orang kena Ada kena sihir pun ada, kena kacau, macam-macam lah. So saya sama macam bulan tak puasa. sama. Okay, so saya punya pendapat lah, mungkin bukan sebab setan, tapi sebab jin. Cuma mungkin jin ni yang kita tahu lah, ada jin Islam, ada jin kafir kan. So macam mana, bahasa setuju tak dengan saya cakap ni? Bukan setan tapi jin. Kalau ada yang kes rasuk main tu, mungkin ada lah. Tapi pelik lah kan. Puasa setan dirantai tapi kes rasuk tu ada juga. Tak nak fikir lah tu. Okay, so tu yang saya
Okay, itu yang kita nak jadikan topik pada hari ni. Sebab topik-topik macam ni selalunya orang cerita seram-seram selalu 2 bulan puasa je, tapi bukan di bulan puasa. Tapi benda tu memang berlaku realitinya. Seram. So hari ni saya nak minta Abang Modal untuk share sedikit abang. Sekiranya abang ada pengalaman di bulan puasa, ada gangguan-gangguan seperti itu. Kita kupas. Gangguan bulan puasa tu selalunya dahaga biasa kan, dekat puasa Dahaga itu gangguan lah, itu perasaan. Tak ada lah setakat ni bulan puasa dah. Okey. Tak ada gangguan yang ternampak. Biasanya memang tak nampak pun kan. Okey. Tak ada bulan Ataupun puasa. ada kawan-kawan yang mengidap Tapi bulan puasa ada lah. Tapi bulan lain ada lah. Yang seram ni dia cerita lah, betul tak betul. Tak tahu nak cakap lah. Member saya syuting lah dekat ni, kat Kelang. Pulau Keri lah. Pulau Keri. Pelakon lah, dia dapat dia watak pelakon lah. Okey. Nama itu lama suka lupa nama apa, Wan lah, Wan juga lah. Wan, okey. Dia dapat syuting kat Pulau Keri. Okey. So dia pergilah. Tapi masa dia punya konten malam. Tujuh. Okey. Dia sampai awal. Okey. Penam tu. Jadi bila sampai tu dia apa assistant director. Okay. So dia rehat dulu dekat homestay. Okey. Dekat Kalau dia dah sampai awal dah suruh sampai homestay. Nanti dalam pukul 8 tu datang balik. Dia cakap kat homestay tu ada pelakon tu ada rehat kan. Okey. So dia pergi lah. Tapi sebelum pergi tu senior tu pesan kat dia, kalau lalu lorong ni ada pokok, dia balik kain putih, jangan lalu situ. Okey. Kau pusing balik, lalu jauh tak apa, kau jangan lalu situ. So dia pergi lah. Dia lalu kat jalan kain putih tu. Tak tahu lah. Okey. Okey. Dia bukan lalu lah. Okey. Lepas tu dalam perjalanan dia nak pergi ke homestay tu, dia singgah lah beli air lah, teh ais. Okey. Teh ais, teh ais. Okey. Teh ais tu yang toke yang jual teh ais tu pesan kat dia, kau lalu kat situ lorong kan. Okey betul, kalau jangan lalu situ. Okey. Kau itu balik. Ada lalu sana lah ni. Di kanan. Okey. Dia fikir hati, berdoa, salah tak lalu. Dia habis. Okey. Tu dalam separuh jalan kan, tengok yang jual teh ais tadi kan, yang di depan tu. Di tempat mana, dekat depan? Depan tu. Oh, okey. Okey, betul. Tu ada apa? Dia lupa ambil baki. Ingatkan. Okey. Pandai lah. Okey, sikit lah. Lepas tu dia terus lah. Tapi dia, sampai kat lorong tu, dia fikir lah. Tu dia tengok yang accelerator tu, so pesan jangan lalu kan. Okey. Lepas tu yang toke kedai tu kan 2 kali yang lalu. 2 kali lah, kali kedua kan. Sana lagi. Tapi masalah depan pokok yang beluk ke putih tu, dia nampak dah homestay tu. Okey. Kenapa homestay tu? Aku tak lalu. Okey. Aku lalu je. Ya, orang normal bila nampak homestay kat depan, confirm kan. Itu tujuh dah gelap dah lah. Jadi kita dia tak peduli apa. Dah dekat kau nak return apa depan. Yelah tu. Nak return balik kan. Betul. Kan? Tu dia lalu lah. Dia lalu je. Datang pocong malu. Depan kita dia. Okey. Lepas dia gabar dia undur. Lagi dia ni. Lagi dekat. Okey. Pocong guys. Itu dah jam lah. Sekiranya tu dia nampak lorong kan. Terus dia tahu lorong yang tu. Yang takkan kita jauh tu lah. Betul. Di belakang tak nampak apa dah. Itu kena lompat lagi lah. Dekat nak maghrib tu lah kan. Selamat lagi tu. Tu dah lega dah. Dia sampai kat homestay tu. Tak ada orang pun. Hai. Kan tadi kata ada pelakon ke? Tak tahulah. Dia cek tak ada. Dia lepak kat kita, takkan nak tidur sesuatu. Betul. Dia goyang lah kan. Dah lah jumpa Tadi pocong. lah, betul. Kan nak tidur dalam homestay memang tak lah. Ya tu. Begitu dia duduk lepak dengan kita. Lepas tu dia gelap je.
Gelap-gelap dia bunyi ketuk pintu. Polis. Takkan benda tu pula kan. Ada dia Benda dengar tu dalam tu kain tu takkanlah dia keluar tangan ketuk lah kan. dia ketuk pintu. Benda tu ketuk itu. Bukan benda tu ketuk. Oh, okey. Ada dengar bunyi ketuk pintu dekat tingkap tu lah. Okey. Bang. Oh. Jaga lah. Okey. Lah rupanya assistant director tu. Okey. Lepas tu assistant tu tanya dia, abang ke mana? Saya cari abang ni. Sekarang aku sebelah ni. Oh, okey. Sebelah saya sampai tu baru terlelap sekejap je. Okey. Okey, cepat. Lepas tu pasal ya sekejap macam mana sekejap tiba-tiba kena ketuk. Okey. Dia cakap okey abang saya tak cari pergi. Dia pergi je. Dia dah assistant tu dah pergi kan. Tengok macam ada orang kat belakang kereta dia. Dalam kereta ke belakang luar? Belakang kereta tu. Belakang kereta dia tak TS dia kat belakang kan. Okey. Tak TS tu. Dia pusing-pusing belakang. Orang tu tengah minum TOS tu. Serius lah? Okey. Lepas tu Pocong cakap dia jerit ya. Bermula Tu Pocong cakap Pocong tu sendiri kau. tak ada. Ada. Yang Pocong tu belakang tu dekat aja. Okey. Rekaan. Dekat. Okey. Terus kan? Dia pergi lah dekat Dekat set lah. Dekat set lah. Dekat set tu dia cakap apa? Bila besoknya scene lain kan, hari lain baru dia orang bercerita. Aku dah pesan dah, kau jangan lalu situ. Kau lalu juga. Semua yang cerita semua dah kena. So dia Patutlah. semua dah pesan kau lalu. Dan putih tu kau jangan lalu tu. Dia dah gelawar dah. Okey. Maksudnya dah ramai yang kena. Ramai yang kena yang pesan. Cuma dia orang normal lah. Macam kalau saya pun dah nampak homestay depan tu, kain putih tu depan, saya pergi dah kot. Saya malah nak bercerita jauh kan tu juga. Lepas tu lepas aku nampak pocong takkan kan. Betul lah tu. Lepas dalam kereta. Tapi yang kejadian padahal baru sampai. Okey. Sebelah ni. Maknanya kejadian tu macam kita ada masa tu kan. Kita dalam masa tu lain lah. Lain. Ya. So lagi dia Tapi yang persoalan ni. TS dengan apa yang pocong depan tu tipu dia tu. Saya tambah Mana modal lah modal. Dia benda-benda dia makan modal sikit tu dia. Okey, tapi bang, persoalan kat cerita abang tu benda je nak tanya. Kan ada pelakon yang duduk kaunsil tu kan. Pelakon kaunsil tu gimana kan sebenarnya? Dia sebenarnya dia pun kena kacau. Dia tak pasti tapi assistant director tu cakap ada orang dekat situ. Ada orang pelakon yang lain yang kat situ juga. Okey. Kau pergi je nanti ada orang kat situ juga. Tapi kat situ tak ada orang. Tapi okey, tu clear. Masa dia dah balik ke set nak start lakon tu kan, jumpa tak orang yang patutnya duduk dekat homestay tu? Dia pun tak tahu, dia pun tak kenal. Dia pun tak kenal lah. Dia pergi tahu ada orang pelakon yang lain lah duduk kat situ. Okey, faham. Kalau macam tu lah, kalau saya pun cuak, dia dah selalu tak kenal orang. Assistant director kata ada orang dia tapi tak tahu cakap siapa kan. Brother ni pula dah tahu. Cuma nampak depan kereta dia nampak bayangan lah. Tapi Samad dia dalam kereta bang. Samad dia reverse macam tu. Bayang kalau dia jalan kaki. Jalan kaki saya tak sempat dia nak reverse. Dia dah tergolek kat situ akan ketak tu tu. Takut dia langgar pocong tu lah. Ya dah tu. Pasal mati 2 kali kan. Tu kalau dapat langgar. Kalau tak dapat langgar kan. Dia takut lah kan langgar kan. Berapa kali kau langgar. So dia takut tu. Perasaan takut yang kau undur. Kalau kau berani, dah kuat ni langgar dia. Betul. Kan? Betul. Dia takut. Macam tu dia. Gila. Tapi betul lah. Benda-benda ni kadang-kadang kita tak sangka. So bila kita dapat pesanan tu, pengajaran daripada cerita abang modal tadi, pesanan jangan pernah dia ambil ringan. Okay? Sebab apa? Sebab dia akan jadi berat untuk anda menghadapi hidup-hidup. Dan jalan lepas tu. Pesanan orang tu kena ikut lah. Jangan betul. percaya orang lah kan. Kita ambil. Sebab kalau macam kes brother ni, Abang Wan tadi kan nama dia kan. Abang Wan tu senang kita dia dah jadi bubur lah. Sebab dia dah ambil pesanan tapi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Habis. So tak jadi apa. Tu pengalaman berharga untuk dia. Dan juga cerita tu disampaikan kepada Abang Modal dan Abang Modal sharing lah, berkongsi kita pada hari. Okay, so jom kita pergi balik pada topik sensasi kita tadi. Bulan puasa, ada ke tak perkara-perkara mistik ni berlaku? Okay, so selain pada tu bang, ada lagi bang?
Selain daripada perempuan ni kisah. Ada. So, tengah syuting filem pendek lah. Okey. Lepas tu Kajang. Dalam 5-6 orang lah. Okey. Syuting sekarang masa mancing. Bawa lah peralatan mancing tu. Ya, kat Tasik tu. Dia syuting. Tiba-tiba bateri tu penuh. Asyik mana ni bang? Tasik. Bukan Tasik lah. Ada macam rombong apa. Okey. Okay, right. Kat Kajang kan. Dah kejap lagi. Dia nak shoot. Tiba bateri padam. Okey. Padahal bocah tu. Dia penuh. Okey. Kita tunggu lah sambil nak cat. Tunggu. Sementara nak penuh kan. Shooting sekejap, padam lagi. Apa cat tu? Oh, gangguan lah. Okey. Macam gangguan. Okey. Tengah shooting tu, kat ujung tu dia nampak ada pondok kan. Okey. Ada pondok. Ada macam lama putih lah, apa panjang. Okey. Dia orang nampak, dia orang cerita. Okey. Aku tak nampak Tak apa. nampak, okey. Aku tengok juga bawah tu. Tak ada apa-apa nampak. Nampak Biasa nampak pondok je lah kan. pondok, nampak pokok-pokok. Itu kan, nampak itu lah. Tapi lepas rap tu kan, habis syuting kan, dia orang bercerita, kau nampak di bawah rambut panjang. Woi. Boleh katakan semua nampak. Semua nampak kan? Nampak apa kau ni? Masa tu abang pakai spek ni ke tak? Ha? Masa tu abang pakai spek ni ke tak? Bawah. Oh, aduh. Okey. Mungkin sebab tu lah bang. Spek abang ni. Bawah masa syuting ni, bawah nampak kan. Betul juga tu. Tapi, saya memang tak nampak. Yang tak nampak kan? Dia orang nampak. Nak kata seram tu, dia orang seram. Dia orang Dia orang seram, nampak, aku tak nampak kan. Dia orang seram lah. Sama nampak je dia tak datang kacau masa mancing tak ada kan? Tapi yang gangguan bateri tu mungkin Mungkin gangguan lah. keras juga nama tu, tak tahu lah. Yelah selalunya memang kalau tanya lah mana-mana mancing memang setiap orang ada pengalaman-pengalaman berbeza. So ni salah satu lah. Mungkin penunggu kat situ, you never knows. So dia macam biasalah orang baru datang tempat dia kan. So dia, yo what's up bro, what's up kan, macam tu lah. So dengan cara macam mana dia bertegur siapa lah. Dia kacau abang punya peralatan semua tu kan. Menarik. Okay, so ada ni bang cerita yang abang nak share? Sebenarnya shooting ada lah. Shooting juga lah. Masa tu kat Terengganu lah. Kat homestay kan, 2 homestay, satu lelaki, satu perempuan lah. Okay. Tapi tempat sebelum tu shooting tu dia orang panggil perempuan kat pokok besar tu. Okay. Pokok besar. Ni kat mana bang? Dekat Terengganu. Terengganu, Ah, okay. filem apa? Belang lah. So, masa tu dia orang tak jumpa ramai lah. Tapi selepas habis penggunaan tu, dia mau cerita lah. Aku nampak atas pokok. Oh, Dekat atas pokok. oh, okey. Apa dia cakap apa? Tapi nampak lah. Dia maga apa lah. Dia hitam apa. Oh, tengok. Tapi dalam homestay tu, gelap lah. Aku nak pergi kencing lah sekejap. Okay. Tapi nak pergi toilet tu punya bukan. Cakap aku tunggu member, ada yang nak pergi. Aku nak tempat. Tak ada. Dia pergi seorang lah. Tak ada seorang lah. Pergi juga lah. Tapi bila kat toilet tu, aku perasaan tu mamang kau. Perasaan apa? Cuak tu lah. Kuat kau. Dia betul tempat sini kan. Dia aku tak nampak. Tu lah tempat aku dapat rasa je. Tu biasa tu. Lepas tu tidur lah. Itu lah. Yang rasa aku seram lah. Kat situ lah. Kat Terengganu tu lah. Terengganu lah. Penampakan ke apa, tak ada lah sesiapa nampak. Tak nampak. Macam nanti ni tu tak pernah lah. Okay, so kita macam kita cakap tadi, kita punya sesi ni adalah sesi santai. Cuma kita terlari sedikit sebab abang modal, tak ada modal untuk cerita pengalaman dia di bulan puasa, gangguan di bulan puasa. Okay? So apa kita akan cari cerita-cerita menarik lagi dengan guest yang lain. So stay tune. Sebab saya pun ada juga cerita saya. So kemungkinan next lepas ni saya jadi guest, orang jadi host. Okay guys, so itu sahaja daripada kami berdua. Terima kasih Abang Modal. Okay, Assalamualaikum. Bye. Okay, so saya setuju apa yang abang cakap. Syaitan pada bulan puasa memang kena ikat, kena rantai kan. Seperti mana kita dengar apa ustaz-ustaz ceramah kan. Betul, saya setuju. Tapi yang pelik kan, ada juga di bulan puasa, ada juga kes kena rasuk, ada juga kes